Minggu pertama awak masuk, bulan pertama awak masuk kelas diamond, alright. Ustaz bagi tahu awal-awal, okay, nota yang awak akan guna adalah surah Al-Fatihah sahaja. Okay, selebihnya kita akan masuk pada Al-Quran. Sebab untuk kelas diamond ni ustaz akan ajar awak macam mana awak nak susun dekat surah-surah yang panjang dan juga apa ni, skill membaca. Alright. So untuk kelas pertama, okay, kelas Emerald, awak belajar untuk kenal lagu. Okay, lagu Jarkah macam mana, lagu Hijah macam mana, Nahwa macam mana, awak belajar kenal lagu sahaja. Okay, ustaz tak train awak jauh lebih daripada itu. Okay, mungkin sikit-sikit lah ustaz bagi tahu kan. Tapi masuk dekat kelas diamond, alright, kita tak kenal lagu lagi dah. Okay, kita akan apa? Kita akan belajar macam mana nak bawa lagu tu. Alright? Boleh? Sebab sekarang ni mungkin awak macam pening sikit. Cuba contohlah ustaz suruh, okay, awak baca surah An-Nas irama Hijaz. Masuk bismillah awak dah pening tak? Macam mana bismillah? Nampak? Okay. Jadi apa yang awak masuk kelas diamond ni adalah untuk belajar apa? So ustaz tak apa. Nanti awak masuk awal, okay? Okay, kita belajar macam mana. Awak belajar macam mana awak nak kenal setiap irama tu. Bila ustaz sebut saja, okay, cuba awak baca ta'awuz irama Nahwan. Okay, awak terus baca. Nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz irama Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena dengan tenaga suara irama dan juga apa? Elemen nada suara. Okey, elemen suara irama. Okey, jelas Boleh. Okey. Tapi untuk ini kita akan fokus jaharkah sahaja. Alright. Jadi mungkin untuk kelas diamond ni mungkin awak akan belajar satu lagu mungkin 2 atau 3 bulan. Alright, sebab kita masuk surah pilihan, surah panjang. Okey. Jadi nota yang ustaz sediakan hanya surah Al-Fatihah untuk awak buat rujukan. Okey. Dan juga audio bacaan. Audio ustaz akan bagi. Alright. Cuma kita akan latih dalam Al-Quran sahaja. Itu je. Okey, jelas Boleh. Okey. Kita ulang kaji untuk surah Al-Fatihah irama jiharkah. Okey, irama paling senang. Alright. Okey, kita tengok harakat 1 sampai 3 dulu. Boleh? Alright. Fasa yang pertama, ingat, fasa yang pertama adalah ta'awuz sampai Malik Yawmiddin saja. Ini fasa pertama. Fasa kedua adalah iyyaka na'budu ke bawah. Okey, jelas Alright. Masa a'udzubillah, harakat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, itu adalah bismillah dia. Alright, biasa awak belajar bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah biasa. Awak nak guna pun boleh, awak tak nak guna pun tak apa. Alright, maknanya ikut awak punya selesa lah. Kalau awak memang ikut asas, tak ada masalah. Cuma bila awak masuk kat kelas ni, awak kena belajar ikut silibus. Jelas Boleh? Jadi masuk bismillah mula dengan harakat ke-3. Mula dengan nada menaik. Alright. Bismillah cergas, Rahmanirrahim. Awak kena standby nak menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Rahman mendatar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tak perlu guna tenaga. Awak hanya alunkan burdah saja. Na 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 na. Nampak Rahim. Nada suara ringan. Okey, tenaga suara untuk irama jiharkah adalah ringan. Jelas? Boleh. Jadi, a'udzubillah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Jelas. Alright, irama jiharkah yang kita akan belajar adalah variasi rendah. Okey, variasi rendah. Nada suaranya rendah, tak tinggi pun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harakat pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Harakat kedua. Maliki Yaumiddin. Okey, nah ini antara budak-budak yang awak belajar. Ustaz pandai belajar. Satu tingkat ya. Dekat kawasan awak musim panas tak? Kawasan Ustaz musim panas awak? Panas kan? Ke tempat awak musim hujan? Ustaz panas ni. Daripada semalam. Sakit kepala. Panas sangat. Okey, dapat? Okey, jadi jiharkah variasi apa yang kita akan belajar untuk kelas diamond ni? Variasi apa? Variasi rendah. Yes, okey. Jadi gerak dia nada suara apa? Biasa kita akan guna nada suara tengah-tengah. Okey, sebab dia ringan dan tinggi. Okey. Tapi sekarang ni kita akan guna had nawa sahaja, rendah dekat bahagian kerongkong. Ingat tak? Qaror suara dada. Suara rendah. Irama apa yang menggunakan suara qaror? Irama Bayati. Bayati ada lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang pakai? Nahawan. Apa lagi yang pakai? Ras. Okey, tapi yang paling orang kata apa? Daripada awal sampai akhir gunakan nada sokoro apa dia? Nahawan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Suara dada. Okey. Jiharkah untuk variasi rendah guna suara apa? Suara nawa, suara kerongkong. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jelas? Boleh? Okey. Sama juga dengan susunan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Okey, ini Ustaz terangkan je dulu sebab kita nak masuk surah pilihan insya-Allah. Okey. Okey, surah pilihan yang dipilih oleh Ustaz. Okey, kita akan belajar surah apa? Surah apa? Surah Yasin. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Kita akan belajar surah Yasin. Okey. Jadi kita akan habiskan kita punya silibus dengan surah Yasin. Maknanya habis je surah Yasin baru kita akan tukar lagu. Boleh? Jelas? Okey. Mula dengan bismillah. Bismillah sama. Okey, tak bertukar. Tapi kita akan ikut Diamond punya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alright. Ustaz ada ajar tak harakat gantung? Ada. Ada. Awak ada nota kan untuk harakat gantung tu tak? Ada, Ustaz. Ada semua ada. Marwah, Fahim ada juga kan? Ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, jadi harakat gantung. Okey, cuba beritahu. Harakat gantung tenaga suara, harakat gantung ada dekat ada berapa dekat dalam rumus 7 harakat? Daripada harakat 1 sampai 7 ada berapa susunan harakat gantung yang kita boleh letak? Ingat tak? Ada 3. Yang pertama lepas harakat pertama, yang kedua lepas harakat kedua, yang ketiga selepas harakat
enam. Nampak kan? Okay. Jadi, kita boleh letak 3 tempat. Alright? Dan tak semestinya kita akan letak 3 tempat. Kalau kita susun, kita letak 3-3 ada harakat gantung. Tak perlu. Awak boleh baca susunan yang pertama. Contoh, harakat 1 sampai 3. Baca yang pertama. Kan? Awak letak harakat gantung pada lepas harakat pertama. Boleh, tak ada masalah. Susunan yang kedua, awak letak harakat gantung satu je. Dekat harakat kedua pula. Boleh, tak ada masalah. Okey, jelas? Right? Tapi untuk pertama kalinya kita akan ikut yang basic, yang kita belajar Al-Fatihah, insya-Allah. Boleh? Alright. Jadi kita habiskan sampai ayat yang ke-7 insya-Allah dengan susunan harakat 1, 2 dan 3 tambahan dengan harakat gantung. Jelas? Boleh? Mungkin ayat 7 ataupun ayat 6. Alright. Okey. Tapi untuk ini kita akan buat ayat 7 dulu dan kita akan guna susunan emerald. Iaitu harakat 1 sampai apa? 1 sampai 7 kita akan ambil itu. Alright. Okey. Harakat okey. Tengok dekat bahagian surah Yasin ni pada ayat pertama. Okey. Panjang tak ayat dia? Ada berapa perkataan? 2. 2. 1. 1, yes. 1 perkataan, 2 huruf. Okey. Jadi dekat bahagian sini, kalau awak jumpa surah yang ada ayat ni, apa yang kita perlu buat? Senang saja. Awak tak perlu buat harakat pertama. Jumpa je ayat ni, awak guna harakat ke-3. Okey. Tak kisah surah Maryam ke, surah Taha ke, surah Ghafir ke. Okey. Surah apa lagi yang ada? Surah Ali Imran ke, surah Al-Baqarah ke, awak buat saja harakat ke-3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Harakat ke-3. Bentuk dia macam mana? Sama seperti Ilahin nas. Naik pada awal, turun pada hujung. Yasin. Ini awak nak olah ikut awak punya cita rasa pun boleh. Awak nak buat Yasin pun boleh. Awak nak buat Yasin pun boleh, tak ada masalah. Nak lebih mudah, awak naik turun saja. Awak jangan fikir banyak. Yasin. Jelas? Harakat ke-3. Lepas harakat ke-3 kita susun harakat pertama. Yes. Jadi wal Qur'ani hakim, harakat pertama. Ustaz baca dulu boleh? Mungkin kita sampai ayat ke-8 kot insya-Allah. Alright, kita tengok macam mana dulu. Kita ambil harakat 1, 2 dan 3 dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Okay, kita sampai ayat 4 dulu. Okay, kalau Ustaz bagi banyak kan awak okay, awak jadi stres. Okay, boleh sampai ayat 4 dulu. Alright, jadi untuk ayat yang kedua, harakat pertama asas. Wal Qur'anil hakim. Masuk ayat ketiga, ada apa? Ada dengung dekat nun. Sebab ada nun syaddah dekat sini, nun sabdu. Jadi kita menaik. Alright, wal Qur'anil hakim. Okay. Innaka laminal mursalin. Mendatar. Innaka laminal mursalin. Turun. Ala siratim mustaqim. Awak boleh buat dua. Ala tu awak nak naik biasa ataupun awak nak letak tenaga sikit pun boleh.
Tadi kita buat ala siratim. Awak pun boleh juga buat ala siratim mustaqim. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi mustaqim kita akan guna gerak diamond kat sini. Alright. Jadi ala siratim mustaqim. Boleh? Okey. Alright, kita cuba baca sama-sama. Nanti Ustaz akan jemput seorang baca 2 ayat, seorang baca 2 ayat insyaAllah. Okay? Ataupun ayat pendek je boleh seorang 4 ayat insyaAllah. Okay, mula daripada Bismillah. Sedia? Boleh? Okay, Bismillah Ustaz tunjuk ni lah. Alright? Okay, sedia? Bismillah. 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Okay, jelas? Boleh? Ustaz lukis sikit lah bagi awak bagi mudah sikit. Okay, ya kita akan naik, sin kita akan menurun. Alright, lagi kat mana lagi? Okay, mustaqim kita menurun. Okay, wal Qur'anil Hakim kita menaik. Okay, wal Qur'an. Okay, 1, 2, 3 kita akan menaik. Wal Qur'anil Hakim. Maksud inna kita akan menaik dulu. Innaka laminal mendatar. Okay, lakal innaka laminal mursalin. Salin kita mendatar, mur kita akan menurun. Okay, ala menaik. Ala siratim, sira menaik, tim kita akan mendatar. Okay, tim ni biru salah. Okay, warna hitam. Okay, awak dapat tak gambaran dia? Dapat tak? Okay, dapat. Okay, baik. Okay, sedia. Kita baca lagi sekali sama-sama. Lepas nanti Ustaz akan jemput seorang demi seorang. Okay. Mula daripada Bismillah. Sedia. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ustaz bagi itu je lah dulu. Boleh? Okay. Tak tambah-tambah lagi dah. Okay. Siapa nak baca dulu? Siapa nak volunteer? Siapa berani? Saya berani memang power. Tak berani ya. Ustaz jemput Ustaz jemput. Khairah mawaddah boleh? Awak dulu boleh? Boleh Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey, mula daripada Bismillah. Ya, tenaga suara irama nahau pula dah. Tenaga suara jaharkah apa dia? Lembut. Kan? Apa dia tenaga suara dia? Ni apa orang panggil? Ni apa? Orang panggil ni apa? Ni. Nampak tak ni? Ni orang panggil apa? Macam mana? Jatuh dia. Menurun. Bukan. Ni apa Jatuh dia? dia. Ni apa? Bukan. Apa dia? Lembut. Bukan. Apa dia? Terbang. Apa dia?
Ah, tisu ni berat ke ringan? Dengan. Dengan. Yes, tenaga suara irama jarka adalah Dengan. yes. Okay, terus Khairah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Okay, sikit lagi. Bismillah awak bagi bertenaga sedikit. Walaupun kita buat nada suara rendah, tapi awak masih lagi kena baca dengan penuh tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Yes. Yasin. Ya, naik. Ya. Yasin. Menurun kakak. Yasin. Turun. Yasin. Boleh? Terus. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka laminal mursalin. Terus. Ala siratim mustaqim. Aywa. Boleh. Okay, bagus. Cuma dia agak kurang kemas sikit. Standard lah. Ustaz pun baru bagi hari ni. Betul tak? Kan? Okay, tak apa. Okay, cuba awak kemaskan sedikit. Gerak asas tu kita bagi dia lembut sikit. Boleh? Okay, dekat Yasin. Yasin. Cuba awak bagi lembut. 1, 2, go. Yasin. Bagus. Okay, masuk harakat pertama. Cergas. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Okay, masuk inna. Ingat tak Ustaz kata menaik dulu betul. Innaka laminal mursalin. Cuba. Innaka laminal mursalin. Masuk ala. Ala. Ala siratim mustaqim. Bagus. Cuma dekat tim, dekat huruf ta, tanwin bertemu dengan mim. Idgham. Idgham bi gunnah. Awak dah belajar belum? Belum Dah. lagi. Dah belajar. Okey, idgham bi gunnah. Jadi dekat sini awak nak fokus kat apa? Awak fokus burdah mendatar. Ala siratim. Nampak? Mendatar. Mustaqim. Baru turun. Lagi sekali. Ala. 1, 2, go. Ala siratim mustaqim. Allah. Alhamdulillah. Bagus. Okey, boleh? Boleh Ustaz. Boleh? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Khairah. Okey. Kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Fahim dulu, boleh? Fahim, awak masih lagi dalam kereta ke? Ya. Ya, okey. Alright. Dalam perjalanan. Okey, awak boleh baca ke ni? Ya. Boleh, okey. Mula dengan bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, terus. Yasin. Sikit lagi. Ya, naik dulu. Ya, bentuk dia macam harakat satu, tapi awak terus menurun pada hujung. Yasin. Yasin. Boleh, terus. Harakat pertama. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka Naik. Innaka laminal.
Oh, lagging Fahim. Awak lag. Okay, tak apa. Sebab awak atas jalan kan, tak apa. Nanti ustaz panggil awak balik lah. Boleh? Lama ke dalam perjalanan tu? Dah hilang dah dia. Fahim? Ustaz. Awak perjalanan nak balik rumah ke? Nak pergi rumah tu. Pergi rumah tu. Okey, insyaAllah. Nanti dah sampai nanti. Kalau awak dah sampai nanti ustaz panggil awak. Boleh? Boleh? Line awak unstable ni. Boleh Okey, baik. Terima kasih Fahim. Okey, awak dengar je dulu insyaAllah. Okey. Alright. Marwah. Marwah. Ustaz menjemput awak. Okey. Alright. Okey, boleh. Mula dengan bismillah. Ustaz Syani jap. Okey. Oh, banyaknya. Cuba. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Aywa. Bagus. Oh, Marwah. Masya Allah. Okey. Bagus. Bacaan bagus. Okey. Cuma bismillah nanti awak latih untuk diamond nanti insyaAllah. Okey. Okey. Sekarang ni awak tengok dekat bahagian Yasin. Yasin harakat ke 3. Alright. Jadi awak kena turun habis. Awak kena habiskan. Awak kena tamatkan harakat ketiga tu supaya awak boleh buka harakat pertama. Okey? Boleh. Kalau harakat ketiga awak tak baca sampai habis, maknanya nada suara awak hampir-hampir nak habis. Okey? Harakat pertama awak akan susah nak ambil. Kalau first ni dia mungkin dapat lah sebab ada anak panah, ustaz ada. Nampak? Okey? Tapi kalau awak baca seorang nanti awak susah nak cari balik. Okey? Jadi awak terus turun habis. Yasin. Cuba. 1, 2, go. Yasin. Bagus. Tu dia. Okey. Baru sambung. Wal Qur'an. Terus. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, bagus. Awak selalu guna jiharkah ya? Selalu guna? Hari-hari? Tak adalah hari-hari tapi gunalah juga. Okey, Alhamdulillah. Belum? Pukul 3. 3 suku. 3 suku habis. Okey. Alright. Okey, terima kasih Marwah. Bagus bacaan. Alhamdulillah. Nampak? Okey, kalau awak tengok Marwah mungkin dia bukan selalu guna. Tapi dia macam mana? Dia selalu guna bukan hari-hari. Macam tu lah, betul tak Marwah? Kan? Selalu guna tapi bukan hari-hari guna. Nampak? Bila awak gunakan satu irama dengan kerap, okey, awak ambil satu irama je dulu. Okey. Jadi sekarang ni kita fokus untuk jiharkah. Jadi awak fokus untuk jiharkah saja. Kalau boleh bacaan harian, okey, bacaan dalam solat tu 5 waktu awak baca irama jiharkah. Kalau contoh awak sembahyang makmum, betul? Awak jadi makmum kan? Alright. Saya pun sama bukan hari-hari tapi selalulah. Kan? Selalu juga. Alhamdulillah. Okey. Alright. Okey. Tapi sekarang ni kena selalu hari-hari kena pakai. Okey. Sebab kita tak masuk irama yang lain lagi. Jadi awak senang lah. Awak pakai hari-hari je satu irama tu. Okey. Awak pakai irama jiharkah. Okey. Dapat? Jadi kalau contoh awak sembahyang makmum. Kan? Ustaz saya hari-hari sembahyang imam dengan mak ayah saya. Kan contohnya kan. Jadi macam mana awak nak baca Al-Fatihah?
Awak baca awak seorang je lah dengar. Nampak? Awak baca berbisik. Ataupun awak sebab awak tak boleh baca dalam hati. Kalau baca dalam hati solat tak sah. Nampak? Al-Fatihah mesti kita dengar. Jadi awak hanya baca, contoh awak jadi makmum kan. Ya, tapi ustaz tak pakai telekong ah. Ustaz mana pakai telekong? Okey. Awak jadi makmum, okey? Nah, ustaz macam mana? Ustaz bagi contoh. Okey, ustaz tak pakai telekong tau. Okey. Okey, contoh kan. Awak sembahyang makmum. Okey, ayah awak dah tak Allahu akbar. Dah habis baca Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Okey, sekarang ni giliran awak baca sebab awak makmum kan. Okey, jadi awak baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awak seorang je dengar. Nampak? Ataupun awak tinggikan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kisah. Awak pakai suara kecil pun tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah. Yang penting awak sendiri dengar. Okey. Begitu juga dengan fahim. Kalau awak sembahyang belakang ayah awak kan. Awak baca ikut sekadar awak dengar. Okey. Awak tak bolehlah baca Awak tak boleh baca kuat betul. Kan? Ayah habis waladdallin. Awak kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah toleh. Siapa imam? Nampak? Okey. Jadi awak baca, awak saja dengar. Okey, ikut suara apa pun tak kisah. Yang penting awak saja dengar. Okey, jelas Boleh. Okey. Alright. Yang ni kita dah habis. Alright. Jadi semua okey Semua boleh bawa. Ke awak ada soalan untuk susunan ni? Tak ada Boleh. Okey, kita terus dengan Tanzil al-Azizir Rahim. Okey, jadi yang ni kita guna apa? Kita buat harakat 4, 5, 6 dan 7. Jadi ni ustaz boleh padam lah. Ustaz padam ini insya-Allah. Okey. Alright. Masuk pada Tanzil al-Azizir Rahim. Okey. Jadi ini harakat 4, 5, 6 dan 7. Okey, dia panjang sikit lah. Okey, ustaz baca dulu boleh Okey, harakat ke-4. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ambil 27 dulu. Okey, kita ambil 27 dulu. Boleh? Jadi kat sini burdah tak banyak, ustaz kurangkan sikit. Alright, jadi ma awak terus, unzira awak menaik, aba pun terus juga. Maknanya mendatarlah. Okey. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Menaik. Okey. Ghafilun naik ke mendatar? Ghafilun naik ke mendatar? Harakat kelima. Naik. Ya ke? Mendatar. Mendatar, yes. Kenapa ustaz? Kenapa mendatar? Kenapa dia tak menaik? Kenapa dia tak menaik? Sebab, okey, kita ambil Al-Fatihah basic. Ihdinas siratal mustaqim. Mendatar ke menaik? Mendatar. Mendatar. Nampak? Okey, jadi litung kita akan naik. Boleh? Jadi, harakat 4. Tanzil al-Azizir Rahim. Litung terus tinggi. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Dapat tak gambaran dia? Litun awak menaik tinggi Tinggi kita buat purple lah, kita buat pink lah.
Okey, pink. Okey, litun naik. Alright. Masuk dekat qauman ma. Men datar. Ma'u menurun. Masuk aba menaik. Lepas tu terus ni apa ni? Ni apa? Kita maintain sampai hujung mendatar. Aba'uhum fahum ghafilun. Jelas? Okey, boleh? Alright? Okey, kita cuba ini dulu. Kalau awak boleh bawa, kita akan sambung harakat 6 dan juga harakat 7. Sebab ini lagi panjang. Boleh? Okey, jadi ta menaik sini. Tanzilal azizir rahim. Mendatar dan awak menurun. Kemudian awak akan alhamdulillah. Menurun dan awak naik dekat rahim. Okey, dapat? Boleh? Okey, kita ambil dua ni dulu. Sedia? Kita baca sama-sama Tanzilal azizir rahim. Sedia? 1, 2, 3. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Okay, dapat? Boleh? Okey. Okay, Khairah dulu. Cuba Khairah. Tanzilal. Okey. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Alhamdulillah, boleh. Nafas habis ya. Okey, dekat bahagian sini, okey, dekat bahagian litun. Okey, litun tu awak akan terus naik saja. Awak maintain sampai ma. Okey. Litunzira qauman ma. Nampak? Litunzira qauman ma unzira aba. Nampak? Boleh? Boleh awak baca lagi sekali, boleh? Daripada tanzilal. Tan awak terus menaik ya. Tanzilal azizir rahim. Cuba. تنزيل Naik terus. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Okey, mudah ha? Boleh bawa. Alhamdulillah. Okey. Terus Marwah. Cuba Marwah. Masuk Tanzilal Azizir Rahim. Ta. Ta ta tahu Tak boleh. Okey, awak ambil rendah sikit. Tanzilal Azizir Rahim. Cuba. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Awak habiskan ya. Okey, tak ada masalah. Alright. Okey, dekat bahagian litung, okey, dekat bahagian sini, bila awak nak buat, awak tekan betul. Litung, awak tekan betul. Okey. Kat sini, okey, cuba dekat bahagian litung ziraqau mama ustaz nak awak buat lain. Maknanya bila awak masuk litung, ustaz tak nak, awak tak perlu tekan suara. Litung ziraqau. Itu yang membuatkan suara awak apa? Naik. Pecah. Kalau awak tekan litu, contoh kan, awak suara tinggi. Tanzilal azizir rahim. Litu. Nampak? Apa jadi? Break tak makan. Nampak?
Litunzira qaum. Sebab apa? Awak tekan. Nampak? Awak tekan suara awak. Suara awak ni daripada besar, awak picit dia. Gitu. Nampak? Okey, jadi dekat bahagian litung awak nak kena buat apa? Okey, okey, sekarang ni ustaz guna nada suara tinggi. Okey, awak perhatikan betul-betul. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء. Okay, apa jadi? Nampak tak? Apa yang awak nampak? Suara tak pecah. Suara tak pecah. Tapi macam mana suara tu boleh tak pecah? Ingat tak ustaz bagi tahu kalau nada suara awak tinggi, awak kedepankan rahang. Ingat tak? Ke depan rahang. Okey, ustaz tak kedepankan rahang litunzira qauman. Okey, sekarang ni ustaz kedepankan rahang. Litunzira qauman ma. Okey, sama juga dengan suara awak. Okey, tapi ustaz dah rendahkan tadi. Jadi awak nak kena buat apa? Awak kedepankan rahang sahaja. Okey? Gitu. Boleh? Okey, macam mana nak gosok gigi? Kan? Jadi awak kedepankan rahang. Gitu. Boleh? Tapi awak tak buatlah tinggi macam ustaz buat tadi. Okey? Awak buat rendah sikit. Kang tak tahu esok pergi sekolah ke tak kalau buat ini. Okey, faham? Okey, cuba list sekali awak masuk Tanzilal Azizir Rahim. Cuba. تنزيل العزيز الرحيم. Menaik. Tanzilal Azizir Rahim. Naik. تنزيل العزيز الرحيم. Okey, masuk Lito. Lito. Ke depan ke rahang. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Gitu. Okey, awak nampak tak dekat Litun Ziraqam Mama suara awak pecah tak? Tak kan? Nampak? Tadi awak gitu. Kesian anak tekak awak. Okey, dia dah lah anak lagi. Tak besar lagi dia. Okey, jelas boleh. Okey, sekarang ni kita dapatkan lagu kat hujung ni. Okey. Litunzira qauman ma. Awak mendatar sahaja. Okey. Litunzira qauman ma unzira aba. Cuba awak sampai situ saja. Litunzira qauman ma unzira aba. Okey? Boleh? Cuba. Okey, ni awak ambil rendah sikit. So, ustaz nak awak dapatkan hujung ni saja. Tengah-tengah tu, boleh? Litunzira qauman ma unzira aba. Cuba. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. Uh, Allah Akbar. Okey, cuba ikut ustaz satu-satu Litunzira qauman ma. ينذر آباؤهم فهم غافلون. Gitu. Nampak? Okey. Ma awak mendatar, awak turun, aba awak naik. Boleh? Jelas? Alhamdulillah. Tak apa, awak tak dapat hari ni tak apalah. Ustaz baru je bagi hari ni. Okey? Awak tak dapat tak apa. Ustaz tak marah pun. Alright? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Marwah. Bagus bacaan. Alhamdulillah. Okey. Alright. Fahim tak sampai lagi Fahim? Ya? Sampai dah? Sampai dah? Boleh? Boleh baca? Okey, Alhamdulillah. Tapi awak baca inilah boleh? Boleh baca ini. Tanzilal Azizir Rahim. Boleh? Tapi awak tak perlu baca terlalu tinggi sangat. Awak baca rendah sikit. Boleh? Tapi nada suara cergas. Ikut awak punya selesa. Cuba.
تنزيل العزيز الرحيم رحيم. Naik. Tanzilal Azizir Rahim. Naik. تنزيل العزيز الرحيم Itu. لتنذر قوما ما Betul, betul, betul. Uno turun. Litunzira qauman ma unzira aba. Betul. Terus. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Uhum fahum ghafilun straight saja. Aba'uhum fahum ghafilun. Harakat kelima. Lagi sekali daripada aba. Aba'uhum. On to go. آباؤهم فهم غافلون Bagus, Alhamdulillah. Okay, boleh. Okay, cuba last sekali daripada litung. Alright, awak kawal rahang awak. Rahang ke depan. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. One, two, go. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Uhum fahum ghafilun. فهم غافلون Yes, gitu. Okay, awak tak boleh apa ni? Pembacaan harakat kelima hujung tu mesti mendatar. Okay. Awak tak boleh terlalu rendah juga. Nanti awak tak dapat sambung harakat ke 6. Okay, jelas? Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Okay, terima kasih Fahim. Alhamdulillah. Alright, kita ada balance lagi insyaAllah 12 minit. Boleh? Kita habis lewat sikit boleh? Tiga suku boleh? boleh Boleh, Alhamdulillah. Alright. Okay, kita sambung harakat 6 dengan 7. Oh, panjangnya. Boleh ke ni? Okay, kita cuba. Alright. Harakat 6. Harakat 5 ni mudah je, betul tak? Kan? Tak banyak sangat burdah. Okay, habis. Uhum fahum ghafilun. Harakat ke 6. Harakat 6, harakat apa? Harakat gantung yang ada dekat harakat 1 sampai 7. Okey, habis kan? Ghafilun. Jadi harakat 6 tenaga dia apa? Separuh cergas, separuh lembut. Tengok ini kan ada 8 perkataan, betul? Jadi 4 ni cergas, awak menaik. Aktsarihim sampai fahum la yu'minun, awak lembut mendatar. Okey. Jelas Ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jangan turun lagi. Awak masih lagi kena menata. Sebab apa? Dia bukan harakat ke apa? Kenapa dia tak turun? Sebab gantung dia harakat gantung. Dia bukan harakat menurun. Dia bukan harakat 7 penutup. Okey. Jadi laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Okey. Harakat ke-6. Boleh? Boleh? Okey, masuk harakat ke-7 ni panjang sikit. Alright. Okey, ingat harakat ke-7, okay, kat sini kita tengok balik format nada suara irama. Harakat ke-7 ada 2 penerangan, betul? Kan? Penerangan pertama, jika perkataan itu kurang daripada 4 perkataan, betul tak? Kan? Kurang 4 perkataan, Allah Akbar. Kurang 4 perkataan, alright, dia, nada suara cergas dia ada berapa? 1 sahaja. Okay? 1 perkataan. Kita ambil, kalau yang ini panjang, kita ambil penerangan mana? Kita ambil penerangan yang kedua. Jika 5 perkataan dan lebih, maknanya lagi banyak. Alright? Kita boleh anjakkan 2 atau 3. Okay?
Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nampak Jadi ada berapa? Kita nak letak berapa ni? Kita letak 3 sahaja. Kita boleh letak 3, kita boleh letak 4. Lebih tak apa, tak ada masalah. Okay? Tapi dengan syarat, dia hanya permulaan saja. Dia tak boleh cergas sampai separuh. Tak boleh. Maknanya yang ni ada 10 ayat. Kita lebih ke 4. 4 nada suara cergas. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau cergas 4 perkataan. Ha, boleh tak? Boleh. 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 Yes, sebab dia lebih. Mesti dia tak boleh separuh. Kalau 5 dia dah jadi separuh. Jelas? Okey. Jadi laqad sorry. Ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mula dengan nada rendah. Okey, sebab dia panjang. Okey, kita naik dekat fi. Right? Mula dengan nada rendah. Inna ja'alna fi a'naqihim. Okey? Cergas. A'naqihim. Boleh. Saya tahu saya kena keluar solat dulu nak ambil kakak. Okey. Boleh, tak ada masalah. Harap nanti awak nanti fahim rujuk video rakaman dan juga audio rakaman buat latihan. Boleh? Okey. Boleh. Okey, alhamdulillah. Sama-sama insya-Allah. Okey. Jadi ya, 4 perkataan menaik. La yu'minun. Allah Akbar. Lupa dah. Ghafilu. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim. Seterusnya, awak turun sahaja, lembut. Aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Apa? Aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Jelas? Boleh? Okey, kita mula daripada laqad haqqal qawlu ala, kita habis sampai ayat yang ke-8. Boleh? Okey. Jadi litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Okey, kita akan mula laqad haqqal qaw. Boleh? Sedia, tarik nafas. 1, 2, 3. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Habis. Okey, boleh? Alright, kita start dengan Marwah dulu, boleh? Tadi Khairah dah start, Marwah pula. Cuba. Laqad haqqal. Awak ambil satu-satu lah. Ustaz tak kejam nak bagi awak semua. Okey, boleh. Awak buat laqad haqqal qawlu ala dulu. Boleh? Laqad haqqal qawlu ala. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Sikit lagi. Dia macam lari sikit. آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على. Okay, cuba. لقد حق القول على. 1, 2, go. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Terus.
In إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. sikit lagi. Inna ja'alna fi, okey dah, betul lah. Tapi aghlala, ingat tak? Aghlala, awak fokus nak turun sahaja. Okey, sampai aghlala, awak dah tak fikir naik burdah, tak payah dah. Awak turun sahaja, okey? Inna ja'alna fi a'naqihim أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Habiskan. Boleh. Lagi sekali. Inna إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Aywa. Okay, cuba kemahkan sikit. Fahum muqmahun. Cuba. فهم مقمحون. Aywa. Alhamdulillah. Okay, boleh. Alhamdulillah. Panjang kan? Boleh insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Marwah. Okay, seterusnya. Khairah. Khairah. Gitu kan? Okay, cuba. Laqad haqqal qawl. آباؤهم فهم غافلون لقد حق لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. terus إنا mulai جعلنا daripada rendah inna في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. aywa alhamdulillah insyaallah bagus okey nampak mudah tak Dah. senang je okey bila awak dah faham oh ni susunan dia sebenarnya okey awak dengar masa mula-mula macam susah betul macam mana ni tapi bila ustaz terangkan dia simple je awak kat sini okey kat sini awak fokus menurun saja dah tak payah fikir apa dah senang habis ayat 1 sampai 8 insyaallah okey semua jelas ada soalan tak tak ada alhamdulillah Marwah okey Marwah okey? Okey, alhamdulillah masya-Allah. Okey, baik ni Ustaz padam Alright, kita kita baca daripada Tanzilal Azizir Rahim. Okey, halalan kita nak baca kan? Okey. Kita baca daripada Tanzilal Azizir Rahim sampai inna ja'alna fi. Boleh? Okey, Ustaz akan baca nada rendah dan slow. Boleh? Kita baca sama-sama. Sedia Tanzil Al-Azizur Rahim. Sedia harakat 4. 1, 2, 3. Tanzil Al-Azizir Rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الحمد لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم alhamdulillah insyaallah okey jelas boleh so boleh bawa kan alhamdulillah insyaallah okey baik itu saja untuk hari ini insyaallah okey awak ada apa-apa soalan tak untuk surah yasin ni tak ada alhamdulillah jadi awak senang ke susah nak bawa nak susun dekat surah panjang Senang sikit je.
Senang sikit je. Senang. Khairul senang. Marwah senang sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Jadi kalau awak dah faham, Alhamdulillah. Okay. Jadi mungkin kita minggu depan, InsyaAllah kita akan ulang kaji sikit. Lepas tu kita terus masuk susunan baru. Lepas daripada harakat 1 sampai 7, InsyaAllah mungkin kita akan masuk variasi rendah. Boleh? Variasi rendah ni dia tak boleh awal-awal. Variasi rendah ni untuk apa? Okay, Ustaz beritahu ni lah. Okay. Asas dengan variasi rendah. Okay. Okay, dua ni. Okay, asas, variasi rendah. Asas mula-mula. Okay. Tenaga banyak. Tenaga banyak. Variasi rendah, tenaga kurang. Okay. Jadi awak nak relax dekat mana? Bila awak baca panjang, kan awak baca surah Yasin, contoh malam Jumaat kan, awak baca surah Yasin. Awak nak relax dekat bacaan yang mana? Baca asas ke variasi rendah? Variasi rendah. Variasi rendah. Sebab apa? Sebab dia sebab dia tak susah. Rendah dia. Dah tak susah satu, lagi apa lagi ada? Sebab dia tenang je. Sebab dia senang. Lagi apa lagi? Awak tak menggunakan banyak Tenaga. tenaga. Yes. Okay, nampak? Jelas jadi bila awak nak relax, bila awak nak relax lah. Okay. Bila awak tengah baca dan awak nak relax dalam bacaan, masa awak tengah baca juga, kita guna Variasi rendah. kita guna variasi rendah. Okay. Tenaga kita banyak, kita boleh baca dengan lama, kita guna Variasi tinggi. variasi tinggi. Asas. Ya ke? Asas. Variasi tinggi nanti kita masuk. Ada juga. Okay, variasi tinggi. Tapi yang kita belajar adalah asas kira sederhana lah. Kalau boleh orang kata, awak nak senang ingat kan? Sederhana, rendah. Okay, jelas? Jadi, tenaga banyak, asas. Tenaga kurang, variasi rendah. Settle. Dah baca ni? Penat baca. Tapi kena baca lagi ni. Kan? Kena baca lagi. Awak buat variasi rendah. Na 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 na. Na 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 na. Automatik awak boleh recover. Boleh recover tenaga dalam masa yang sekejap, insyaAllah. Okay, jelas? Boleh? Alhamdulillah. Baik, itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Okay, kita jumpa pada satu hari bulan Februari, insyaAllah. Okay, baik, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri sesi kita dengan suratul Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin Rabbil Alamin. Baik, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Bye-bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah.